Sama membahaskan rang undang-undang yang dinamakan Akta Pemberian mengikut bilangan orang 2026. Datuk Yang Dipertua, saya menyambut baik rang undang-undang yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan pindaan yang dibuat berkenaan dengan Akta Pemberian mengikut bilangan orang 2026 yang baru saja dibentangkan oleh beliau sebentar tadi. Rang undang-undang ini amatlah diperlukan memenangkan negeri di persekutuan yang kita ada memerlukan peruntukan tambahan bagi merealisasikan RMK 13 dari aspek persekutuan, begitu juga bagi negeri-negeri merealisasikan RMK 13 yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Ini juga bertetapan dengan prinsip federalisme yang kita ada, iaitu untuk kita memastikan semua negeri-negeri dan wilayah mendapat peruntukan yang setimpal untuk negeri-negeri dan wilayah di Persekutuan Malaysia melaksanakan tanggungjawab memberi pembangunan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada rakyat RUU ini. Seterusnya, Datuk Yang Ketua, saya mohon juga sebagai penutup kepada pihak kerajaan supaya melihat kepada jadual ke-10 yang sama, untuk menambah peruntukan kepada Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 and Part 5 di bawah peruntukan yang sama. Kerana seperti yang telah disebut oleh rakan saya tadi, Yang Berhormat Datuk Ahmad, jadual ini hanya memperuntukkan untuk menaikkan kadar bagi bahagian berkenaan dengan bilangan penduduk. Bilangan penduduk iaitu mengikut bilangan orang 2026 ini penduduk untuk kadar dinaikkan. Bahagian yang saya sebutkan yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan pada masa akan datang adalah Part 2 berkenaan dengan capitation grant, Part 1 tadi, Part 2 berkenaan dengan state road grant, Part 3 berkenaan dengan source of revenue assigned to state, dan Part 4 berkenaan dengan special grant to state of Sabah and Sarawak, dan Part 5 berkenaan dengan additional sources of revenue assigned to state of Sabah and Sarawak. Saya mohon pihak kerajaan untuk melihat benda-benda ini sekali lagi, untuk dipertimbangkan, untuk dibuat satu akta juga untuk menaikkan kadar kepada part yang saya sebut tadi. Dengan itu, Yang Berhormat Datuk Yang Ketua, saya mohon menyokong. Terima kasih, Wakil Pele.